Saya Anwar bin Ain yang kini berada di lokasi Kampung Tebuk. Saya mula usahakan nira ini 3 tahun yang lepas. Timbulnya idea saya untuk mengusahakan nira nipah setelah saya dapati untuk mendapatkan nira nipah di kawasan sekitar Perlis ni amat sukar dan kita terpaksa menunggu 2 hingga 3 hari, atau jika kita nak dalam kuantiti yang lebih banyak sehingga kan kita mendapat makan masa bulan. Nira nipah tempatan sekarang ni memang ada tapi tidak dapat bertahan lama. Di situ tercetuslah idea saya untuk mengekalkan kualiti nira tersebut dengan jangka masa yang lama. Setelah kita pungut hasil nira nipah tersebut daripada mayang, dan kita akan bawa ke tempat untuk kita proses rendamkan ke dalam ais batu, dan kita akan packing semula ke dalam botol 1.5 untuk kita terus masukkan ke dalam peti ais, kerana nira nipah tidak boleh terkena cahaya matahari dengan begitu lama, sebab dia akan menghilangkan dia punya kualiti dia. Setelah dipacking dan dibekukan terlebih dahulu, barulah nira tersebut boleh dipasarkan. Tujuan untuk saya proses menjadi nira tersebut beku supaya ia boleh bertahan lama dengan jangka masa yang panjang selama 6 bulan. Nira nipah beku kini banyak dapat tempahan daripada penduduk setempat, kawasan setempat, dan majlis-majlis kenduri kahwin dan juga majlis-majlis keramaian. Sebelum ini, Jejak Inovasi Perlis telah datang untuk mendekati dengan saya bagaimana cara proses nira beku ini dengan lebih dekat. Nira nipah beku saya telah dinilai oleh pakar-pakar yang datang daripada Jejak Inovasi Negeri Perlis. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Inovasi Malaysia yang memberi suntikan semangat kepada saya untuk saya teruskan nira nipah beku yang saya hasilkan sekarang.